Okey, hai guys, hari ni kita di Fancy CJ9 Shah Alam. Kita ada sebuah kereta baru Aika. Owner baru saja ambil minggu lepas. So hari ni alhamdulillah kita dah siap pasang full front PPF. Okey, ramai juga tanya, bang, full front ni dia cover kat mana? Mostly dekat atas ni, bonnet. Lepas tu dia punya headlamp kiri kanan. Bumper pun kita support dan juga fender pun kita sekali bagi. Ini side mirror pun kita bagi dan juga door cup. Tapi Aika ni tengok sini. Aika tak ada door cup lah. Jadi kita buat kat sini saja. Okey. Dan juga dia ambil orang kata Solagat punya tinted. Orang kata depan dia LX series. Okey. Ni 55 lah. Alright. So kiri, kanan, depan, belakang, everything semua dia ambil Solagat LX 15. Okey. So yang ni kita bagi tahu Solagat ni orang kata paling power lah, nombor 1, made in USA. Okey. 7 tahun warranty kita bagi. Alright. So kita tengok di bahagian dalam. Clear tak clear, jelas tak jelas. Sebab apa? Ramai yang tanya, ini gelap-gelap ni bahagian dalam macam mana, clear tak clear, jelas tak jelas. Jom kita tengok di bahagian dalam ni. Nampak? Ni masuk dalam, tengok. Sangat-sangat jelas, clear. And then yang ni RFID Smart Tag semua lepas lah. So korang tak perlu risau kereta ni lepas ke tak untuk Smart Tag dan juga tersenggol RFID dan sebagainya. Alright. So PPF ni pun ramai juga tanya, bang, PPF di bahagian depan ni kenapa ramai orang buat PPF di bahagian depan saja? Sebab tak nak bagi kena stone chip. Batu-batu apa semua kan, tak nak kena stone chip, tak nak calar dan menjaga orang kata cat yang ada lah. Alright. So korang tak kisahlah kereta apa saja, kereta baru, kereta lama, yang nak buat apa saja aksesori berkaitan dengan kereta, boleh hadir di Fancy CJ9 Shah Alam. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.